Cakap apa lagi tu? Masuklah. Ke nak saya bukakan pintu? Okey, jap. Tak payah. Saya boleh je buka sendiri. Tu kenapa tak masuk? Awak janji dengan saya. Awak hantar saya terus kat mana saya park kereta tadi. Janganlah nak bawa saya pergi minum ke sana ke sini ke, saya tak nak Okey, saya janji. Okey? Janganlah buat macam tu, Kak Long. Sini. Apa Kak Long buat ni, Kak Long? Bak gunting. Putus sampai macam tu sekali. Kak Long ni. Tak apalah Mama buat. Alang tengok daripada jauh je. Dah besar, bangun sendiri. Takkan Mama nak dukung pula. Lain kali buat kerja tu kena ikhlas. Ya. Mama sakit ni. Gila ke apa? Baru je kenal, jumpa 2-3 kali, dia dah ajak aku balik kampung. Kalau dia bawa aku pergi mana-mana ke, dia culik aku ke, macam mana? Seram. Tak mungkin lah dia nak buat benda-benda macam tu. Aku tengok dia tu macam orang baik-baik je. Itu apa yang kita nampak. Yang kita tak nampak? Fikirlah positif sikit. Mana tahu dia nak bawa kau jumpa family dia. Mungkin dia rasa kau ni jodoh dia. No way! Aku tak nak berjodoh dengan orang macam tu. Kalau kawan, mungkin boleh lah. Tapi kalau untuk jadi pasangan tu,